Okey, 6 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Ui. Apa dia? Oi, buat terperanjat. Kalau tak silap aku tadi Haji ada bagi tahu kita apa, aku dah lupa lah. Oi, dia suruh hantar meja. Tak hantar sehari mampu kena maki buta kata. Alamat semua ada kan? Ada, semua dah bagi dah. Dia kata ni kena hantar free delivery. Ketawa siapa? Memang kan. Bukannya free delivery, free delivery. Free delivery. Dalam Jom, saat lagi dia maki nak ya. Apa punya orang kira nak maki orang Haji. Jom lah. Dah minta ah. Dah Haji. Bagus. Okey ah, kat semua okey dah. Dia tak puas hati lagi. Pasal apa? Tak tahulah Haji, dia maki kami macam-macam. Dia kata penipu, bodoh, bangang, kata free delivery, mangkuk hayun. Dia kata dekat Haji, bukan kat kami. Bila masa aku suruh ambil duit tu free delivery je bawa? Yang free delivery itu Haji. Kita orang tak free. Kita diskaunnya. No. Pelak betul. Aku buat ni aku marah anak tak baik. Aku lah. Awak lah ampun lagu ni yang benar sangat pasal apa ni. Free delivery tu tak boleh lah duk ambil duit. Nak ambil duit pasal apa dah free delivery dah. Hampa dah aku bayar dah gaji. Customer tu tak gaduh bayar apa-apa dah. Aku lorat lah ampun. Apa nak kena lukis kalau ke mana pun nak faham ni. Lorat pada pap. Apa pergi balik duit dah? Itulah. Aku cakap dah. Haji kata free delivery. Lah pandai-pandai.